Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Hai semua, hari ini kami nak interview semua cikgu-cikgu di SK Senju. Tahun bilakah cikgu posting? Ustazah busy ke? Tak, kenapa tu? Saya nak tanya soalan. Ya, Bila Ustazah posting? posting November 2025. Cikgu busy ke? Tak, Tahun bila cikgu posting? last year, tahun 2025. Miss, are you busy? Not really. When do you posting? I posted in 2024. Cikgu busy? Tak. tahun bila cikgu posting? Cikgu posting tahun 2024. Cikgu busy ke? Tak lah, Bila cikgu posting? tahun 2023. Lasha busy ke? Tidak. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Lasha posting bila? 2023. Cikgu busy ke? Hai Ivy, tak, cikgu tak sibuk. Tahun bila cikgu posting? Tahun 2015. Cikgu busy ke? Hai, tidak. Ada apa Ivy? Tahun bila cikgu posting? Cikgu posting pada 2015. Cikgu busy ke? Tak. Cikgu posting kat mana? SK Kampung Pelit Gadau Dalam. Bila cikgu posting? 2007. Tahun bila cikgu posting? Cikgu posting tahun 2004. Hai cikgu. Hai. Cikgu busy ke? Tak. Bila cikgu posting? Tahun 2005 di SK Nanga Tutus Sibu. Hai madam. Hey, hi Cecilia. How are you? I'm fine, thank you. What's up? Are you busy? Not really. When was your first posting? 2007 at SK Kampung Bakong Terus. Hi Mr. Frankie. Hi Jessilia. Are you busy? No, I'm free now. When do you first posting? My first posting is in 1997. Cikgu busy ke? Tak, ya ada apa Ivy? Tahun bila cikgu posting? Cikgu mula posting pada tahun 1995. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau ustazah tak nak jadi cikgu, ustazah nak jadi apa? Saya nak jadi accounting. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Tukang buat kuih. Bakers. If you don't want to be a teacher, you want to be what? I think if I'm not a teacher, I would become a doctor. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu menjadi apa? Cikgu nak jadi polis. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Ingatkan cikgu nak jadi pegawai kebajikan sosial. Kalau Lasha tak nak jadi cikgu, Lasha nak jadi apa? Jadi farmasi. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu memang nak jadi cikgu. Tercapailah impian cikgu. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu tak nak jadi cikgu dulu, cikgu nak jadi jururawat. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Chef. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi jururawat. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa?
Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, kalau dekat sekolah dulu cikgu bercita-cita nak jadi polis sampailah cikgu SPM. Tapi itulah cikgu nak jadi cikgu selepas SPM. Jadi cikgu lah sampai sekarang. Terima kasih cikgu. If you were not a teacher, what would you want to be? A lawyer, of course. Wow. Thank you, madam. Welcome. If you don't want to be a teacher, what do you want to be? I want to be a fashion designer. Wow. Thank you, Mr. Frankie. You're welcome. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi babysitter, nak jaga anak orang. Ataupun cikgu nak jadi tukang masak. Kami dari kelas 5 Harmoni ingin mengucapkan Selamat Hari Guru pada semua guru. Bye! Kami dari ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, cikgu. Kami sayang cikgu. Bye-bye. Selamat Hari Guru, cikgu. Kami sayang cikgu. Bye. Kami sayang cikgu. Kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru, cikgu. Kami sayang cikgu.